Taktik licik seorang lelaki menyamar sebagai pegawai imigresen untuk melakukan jenayah samun mengundang padah. Kegiatan suspek berusia 32 tahun itu yang menjadikan warga asing sebagai sasaran terbongkar apabila dia dibekas polis dalam serbuan di sekitar Dang Wangi semalam. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Asisten Komisioner Sazali Adam berkata suspek ditahan kira-kira jam 1.30 tengah hari hasil maklumat risikan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi. Beliau dalam kenyataan berkata suspek dipercayai aktif melakukan kegiatan samun di sekitar kawasan pentadbiran IPD Dang Wangi. Siasatan mendapati suspek memperdaya mangsa dengan memperkenalkan diri sebagai pegawai imigresen sebelum meminta pasport untuk diperiksa. Penjenayah itu melarikan dompet dan wang tunai milik mangsa ketika warga asing berkenaan leka. Menurut Sazali, susulan penahanan itu, polis berjaya menyelesaikan 2 kes samun yang dilaporkan sebelum ini. Polis turut merampas beberapa barangan dipercayai digunakan dalam jenayah itu termasuk pakaian, sebuah motosikal, topi keledar serta beg penghantaran makanan. Suspek kini direman bagi membantu siasatan sebelum kes dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan selanjutnya.